Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya ada di hospital Tuanku Azizah di Kuala Lumpur. Semalam saya dapat aduan ada seorang pekerja migran orang Indonesia iaitu orang Aceh dibuang oleh majikan di Kuala Lumpur di tepi jalan. Selepas 30 minit dibuang di tepi jalan, beliau telah melahirkan anak di tepi jalan juga, dan anak tersebut berjaya dilahirkan secara normal. Alhamdulillah, berkat penolongan daripada pihak hospital, baby telah dihantar ke hospital dengan ibu dia dan telah menerima rawatan lanjut di hospital Kuala Lumpur. Saya hadir ke sini hari ini ingin melihat langsung keadaan anak yang dilahirkan di tepi jalan dan ibu dia. Alhamdulillah, ibu dia kami dah keluarkan di hospital. Sekarang kita tengah menunggu keadaan, dan kalau boleh kita keluarkan anak dia hari ini, kita akan keluarkan. Perkara ini sangat biadab lah. Jadi majikan dia membuang pekerja dia di tepi jalan, tidak mempunyai hati perut. Perkara ini kami tidak boleh terima lah, sekalipun ada masalah daripada tempat kerja ke apa semua. Kalau memang dia sudah mengandung ataupun dia mau bersalin, tolong dihantar ke hospital, bukan kau hantar ke tepi jalan.